Weh korang, hati-hati tau. Iklan yang pelik muncul dekat phone korang tu bahaya. Okay, boleh bawa virus, boleh buat phone korang hang. Okay, sebelum aku tunjukkan, follow aku, like, komen, share video ni untuk lebih banyak tips lagi. And let's go. Okay, ada dua jenis iklan. Yang pertama, iklan rasmi daripada aplikasi macam YouTube, TikTok, FB, IG. Itu memang kita tak boleh buang. Okay, yang kedua, iklan yang liar ni, yang tiba-tiba muncul walaupun kita tak buka aplikasi apa-apa. Yang ni kita boleh hapuskan 100%. Okay, cara pertama, buka Google Chrome korang. Okay, klik pada 3 titik atas tu. Okay, pergi ke setting, cari site setting, scroll ke bawah sehingga jumpa intrusive ad. Okay, pastikan butang ni di-off-kan. Okay, supaya Chrome dapat block semua jenis iklan liar tu. Okay, cara kedua, klik pada setting phone korang. Okay, aplikasi setting phone korang tu, di bahagian search dekat atas tu, typekan DNS. Kemudian klik pada private DNS tu. Okay, lepas tu klik ni. Lepas tu pastikan korang type dns.adguard.com dan save. Alright? Settle. Lepas ni, iklan liar apa-apa yang muncul tu sebelum ni akan terus hilang. So, jangan lupa follow, like, comment, share video ni supaya kawan-kawan korang pun boleh selamat daripada iklan liar ni. Alright?